If the US can have 10,000 warheads, if Israel can have 200 warheads, and Russia has more nuclear warheads, so have Britain, France, why cannot Iran have 2 nuclear warheads? Not too many. Tun, ada keluar berlegar di dalam internet Tun, social media, bahawa salah satu sebab mengapa Iran merasa mungkin hutang budi lah, for the lack of better word, dengan Malaysia, dan kerana itu mereka meneruskan orang kata tindakan membenarkan kapal kita lalu di Hormuz Tun, adalah kerana pada sekitar tahun 88-89 selepas berlakunya perang Iran dengan Iraq, berlaku sanction ke atas Iran. Tapi Tun masih lagi orang kata berani, bukanlah melanggar sanction, tapi Tun cari jalan supaya boleh bantu bekalkan minyak kelapa sawit ke Iran. So orang cerita sekarang Tun, itulah salah satu benda yang berlaku. Betul Tun cerita ni Tun? Ya, kita tidak memihak kepada Iran ataupun Iraq. Kita berpendapat bahawa peperangan antara Iran dan Iraq ini merugikan mereka, merugikan orang Islam. Sebab itu apabila kita dapati Iran memerlukan minyak kelapa sawit, kita dapati bahawa itu satu benda yang normal, yang sepatutnya dibekal, dan kita sanggup untuk bekal minyak kelapa sawit kepada Iran, kerana ini boleh mengukuhkan negara mereka. Ya. Tun, selepas Tun dah retire sebagai Perdana Menteri masa kali pertama Tun, saya ingat bila Iran masih terus berhubungan dengan Tun. Saya ingat sekitar tahun 2012 ke 2013 bila Presiden Hassan Rouhani punya installation, Tun dijemput as a state guest. Saya ingat masa tu adalah saya baca apa semua dan apa ni semua Tun. So Tun dijemput lagi masa tu. Apakah specialnya hubungan Tun dengan Iran ni Tun? Saya agak curious lah Tun. Kenapa mereka begitu orang kata suka memanggil Tun ni? Itu semua bergantung kepada sikap kita. Kita berbaik-baik, kita tak buat benda yang merugikan pihak musuh ataupun pihak lawan. Kita nak tunjuk bahawa bagi kita yang utama ialah keadilan dan kestabilan negara mereka. Untuk ini kita perlu cari jalan supaya kita dapat bantu mereka sedikit. Kalau bantuan itu bermakna membekalkan mereka dengan minyak kelapa sawit, apa salahnya? Ya.